Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Ladi satu ladi punya cerita, aku sendiri tak ada idea. Baru masuk rasa gambar gelap, hati gelap, baju putih, kacing apa ladi. Aduh, kebas sekali kaki ini. Begitulah apalah di mahu ladi. Kerja tak ada, nyanyi pun ada sahaja. Apa punya ceritaku sendiri tak tahulah ladi. Perempuan tak jelas, tak layak pun bersimpan. Ladi-ladi apa ladi, perempuan apa itu? Ingat cinta itu boleh diulang macam drama fantasi ke apa? Punya cerita itu memang haram. Perempuan itu yang salah, tetap nak kekal bertunanya kahwin, tapi malah disimbah air panas. Memang patut dapat pun. Siapa suruh jadi perempuan itu? Perempuan Sigma nak sangat, memang takkan dapat. Memang buang sahajalah perempuan itu. Kata takkan pergi layan, tapi pergi juga pada lelaki itu. Memang main cakap sahaja. Orang dah tengok dah main cakap. Mana orang nak percaya dah dengan kata-katamu. Orang tetaplah anggapmu sampah. Bekas tunang pun tak sudi kahwin. Memang padan mukalah wanita itu. Menyusahkan tunang malah menyusahkan keluarga. Memang pantas pun dapat. Memang pantas pun. Memang pantas dapat pun. Mana bila dah bengkak bau, semua kawan dah pergi jauh. Ladi-ladi pun, ladi-ladi lelaki yang selalu nakkan perhatiannya pun pergi. Tengok-tengok lelaki itu tendang kucing, baru dia sedar dia hanyalah otak udang. Bila bengkak pergi kepada bekas tunang, malah bekas tunang dah kahwin pula dah dengan orang lain. Baru kata lelaki semua sama, padahal salah dia sendiri. Siapa suruh main-main, siapa suruh main-main sangat. Siapa suruh risau nyawa orang. Lebih baik jaga rumah tangga sendiri. Ini pula jaga orang lain, memang padan muka. Dah tahu diri tu wanita, pandai menyusahkan diri orang sahaja. Bila bengkak baru nak sedar. Lepas itu dia cari orang yang dia jaga, dia langgar sampai mati. Akhirnya masuk penjara juga. Yang dihantar ke hospital sakit mental. Dah diharapkan dia memang gila dari dulu. Selama ini dia baru lelaki itu sedar perempuan itu gila. Dia bersyukur tidak kahwin sama perempuan itu. Untung dia tidak kahwin. Punya banyak harta rupanya bisa jadikan dia gila. Itu akibat dia tak tahu bezakan mana realiti, mana fantasi. Itulah akibatnya duduk di rumah mewah, tak pernah keluar sangat. Oh, 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 oh. Cerita macam itulah yang sesuai, macam gitulah yang pantas didapatkan oleh perempuan tak sedar diri.